Okay guys, welcome back to kita punya YouTube channel. And hari ni kita punya podcast yang kedua guys. Okay, so kita ada first guest kita, this one Zul. Yeah guys, so hi guys. So this is my first time dekat podcast Afnan. So hopefully kita boleh borak benda-benda yang ilmiah hari ni lah. Of course boleh bro, no worries. Okay, by the way Zul, minta tolong sikit boleh tak? Zoomkan sikit kamera saya. Oh zoom lah, kena zoom. Yes, toggle tu. Oh, bukan pusing. Bukan pusing. Oh ni. Okay, zoom lagi. Right, okay, just nice. Okay, just nice. Thank you so much Zul. Okay, by the way, siapa yang belum kenal, so boleh perkenalkan sedikit tak? Sedikit sebanyak lah. So sedikit sebanyak pasal diri sendiri lah. Yeah. Nama Zul, bekerja di KL DSLR sebagai sales assistant lah. Junior kepada Afnan lah sebenarnya. Junior lah. That's crazy guys. So Afnan ni kira abang besar dekat KL DSLR. So kira adik-adik ni baru berjinak-jinak macam tu lah. So berasal daripada Kelantan, tapi dah migrate lah. Boleh kata migrate kan. Boleh potong sikit tak? Okay, masa tu aku kerja dekat KL DSLR tau guys. And then aku jumpa lah dengan dia kan. Bro, apa nama? Zul. Lepas tu kan, aku tanya macam ni je. Bro, cuba sebut bau. Bro, that one tak boleh bro. Carry out bro. Kau nak suruh sebut benda lain boleh bro. Jangan sebut ayat keramat bro. Sampai sekarang tak boleh sebut bro. Aku masa tu teka satu je. Bro, cuba sebut bau. Lepas tu dia terus potong bro. Tahu dia cakap apa? Tak apa lah, memang aku asal dari Kelantan. Dia pekat sangat lah sikit. Ada lah sikit. Kita tak boleh. Tak boleh. Aku pun cakap, oh set kita ni. Walaupun aku bukan dari berasal Kelantan, tapi so far aku ada majority ramai lah actually. Kawan member aku dari Kelantan juga. So aku boleh lah juga nak try cakap Kelantan. Dia macam mana nak cakap, kita boleh cakap apa, semua orang akan Kelantan bila waktunya. Bila waktunya. Yes bro. Okay, alright, so kita punya podcast hari ni kita nak cerita sikit pasal like macam ada tak pengalaman hidup yang paling kelakar, ataupun benda yang kau tak boleh lupa, ataupun kau nak cerita pasal apa kau punya POV bila kau layan customer dekat tempat kerja ke. Sebab actually kita ada banyak cerita yang kelakar. Ada cerita yang kelakar tu kan. Yes, lagi-lagi masa bila kerja kan. Dia macam-macam ragam yang jenis customer yang kita jumpa actually. Terutama sekali bila kita kerja as a sales tau guys. Ya, betul. Okay, Zul, disebabkan aku kenal pun Zul di tempat kerja, kedai kamera. So why not kita cerita, ada tak pengalaman kau yang kau tak boleh lupa lah. Macam tak tahu lah aku nak cakap this one best ke, sedih ke dekat tempat kerja. Of course ada lah. Kita actually banyak lah. Kita jumpa ragam-ragam customer. Ada yang kita rasa, Mamat ni okey nak beli kamera ke? Bagi datang nak borak Banyak lah. Yo, serius lah. So kadang-kadang yang datang nak tanya pasal kamera, tapi last tanya pasal benda lain borak pasal hidup. Maksudnya, pun ada juga dia datang nak beli kamera, tapi borak-borak lain pula cerita dia. Lain cerita. Tahu-tahu lain cerita. Last sekali tak beli pun kamera. Jadi borak hidup pula. Serius lah. Memang crazy lah. Kira pasal tu kau yang start laju topik ke, dia laju topik macam kau ni? Tak ada lah. Dia lah padahal datang first nak cerita pasal contohlah brother, ada seorang brother ni. Dia datang dekat aku tanyalah first just normal lah kita sebagai sales assistant. Ya bang, cari apa bang? So aku just aku cakap okay abang nak cari kamera bang. So abang first time guna kamera ke macam mana? So aku pun cerita lah, aku kalau kamera untuk user, untuk beginner ni, this camera. Lepas tu dia cerita dia punya masalah dia. Serius lah. Weh bro, kau bukan barber weh, nak bro, dia cerita pasal masalah. Aku bila datang main cerita, kita layan je lah. Tapi kan, ya layan lah. Layan lah. Kan dia review teruk lah. Betul.
Nah, ya. So dia duduk cerita dia ada masalah dia dengan dia punya wife. Aku kata, what? Wait, bro. That's too much, bro. That's too much. CIO. Saya carry out bro. Aku cuba nak cut lah, tapi kadang-kadang kita layan je lah kan. Dia punya customer kan. So kalau part aku lah dari segi sebagai assistant, aku enjoy lah dengan Still enjoy lah. Walaupun kita jumpa macam-macam punya customer, tapi kita just layan Aku kan actually ada something juga nak share lah. This one aku punya pengalaman kerja dekat tempat kerja as a sales person lah kan. Okay, dia tapi benda ni aku tak boleh sebut lah siapa nama ke, siapa dia ke. Tapi kan dia macam ni tau. Aku attend dia, and then dia cakap nak kamera sekian-sekian. Okay, aku pun bagi lah kamera sekian-sekian. Lepas tu aku bagi tu, this camera bagus tau. This camera with this lens satu combination yang the best lah. Sebab kalau kita pakai lighting yang cantik, boleh dapat result yang lawa bro. Aku cakap macam tu kan. Oh yeah, nice. Lepas tu kan aku dapat rasakan something yang aura dia macam lain sikit tau. Aura ke 19 lah. Weh bro, aku rasa macam Mamat ni suka aku ke siap? Yang ni macam aku kenal siapa yang ni. Yang ni macam aku kenal. Yang ni dia cerita seram sebenarnya. This one based on true story bro. By the way, this cerita ada dalam podcast ni je. Podcast lain memang tak cerita bro. Ni podcast kat sini je cerita. Podcast ni ada dalam sini je. Okay. So masa tu aku macam tak sedap hati lah. And then aku cakap dekat Zul, Zul, boleh aku continue dengan customer ni kan? Asal aku rasa macam Something wrong somewhere okay. Kalau aku ingat balik, masa tu almost 1 hour jugalah dia nak aku attend dia guys. Tapi aku okay attend customer 1 hour 2 hours, no problem. Tapi kalau dah a guy suka aku yang guy ni juga sorry to say bro, tapi terpaksa CIO siapkan dia out. That one aku ingat waktu tu Afnan dah habis baik dah nak cuba lari, tapi dia still nak juga dengan Afnan. Sampai dia trace aku punya IG bro. Crazy bro. That one akal aku pun seram bro. Aku nak cakap dekat Afnan, ni lain macam ni bro. Yeah, so far itu antara aku punya pengalaman yang aku tak boleh nak lupa jugalah. And then aku tahu kalau korang ada cerita pasal korang punya pengalaman as a sales person ke, korang punya ragam dengan customer, korang boleh komen juga dekat bawah guys. Komen guys. Komen. Hit the button subscribe also. Yes. And kalau korang ada cerita yang menarik, korang boleh juga letak dekat email. Aku letak dekat description. Okay? Alright. That one. Yeah. Tapi next punya cerita lah. Pernah tak kau nak datang kerja, okay, kau nak datang kerja, tapi kau rasa macam like, perlu ke aku kerja sini kan? Sebab actually dia masih lagi Yes, I'm still a student. Still a student sebenarnya. Yeah. So kalau macam aku boleh cakapkan career huru-hara lah sebenarnya. Huru-hara lah. Tapi kerja bagi aku macam something like just enjoy the moment lah kan. Enjoy the journey. Kalau orang yang follow aku daripada habis belajar, aku kejap kerja engineer. Lepas tu habis dulu kau engineer? Ya, aku engineer setahun dengan serious lah. Engineer kau masuk ke bidang retail salesperson. And then kau study apa? Study fizik. Fizik. Wow. Memang that background memang go to as a engineer lah. Supposedly lah, tapi tak ada jiwa lah. So aku dah tak ada kiranya jiwa. Kau study masa tu diploma, degree UiTM kan? Aku tak diploma, aku daripada Matrix. So aku jump ke degree lah lepas tu. Degree UiTM. And then lepas tu aku pun pergi kerja dekat Penang. And then also lepas habis kerja semua,
Oh masa tu duduk Penang lah. Masa tu duduk Penang lah. Kau duduk sewa sana ke duduk rumah makcik ke apa? Duduk rumah makcik macam tu lah. Oh so kira like rental free lah. Rented tak lah. Bayar bro, bayar jugalah. So lepas tu aku pun decide untuk sambung jadi cikgu guys. So hopefully lah in the next 2 years hopefully lah dapat jadi cikgu. Tapi still jangan risau, still boleh beli kamera dengan saya. Jangan risau geng. Still lagi seller lah. So kalau berbalik kepada soalan Afnan tadi lah, ada tak satu hari tu bangun tak nak pergi kerja kan? Macam like normal lah kan? Normal lah. That one is normal lah. Kadang kita rasa macam malas lah hari yang malas. Kita malas. So hari tu kita rasa tak nak buat apa-apa. That one is normal lah bagi aku lah. Tapi aku still kena kerja bro. Kita nak tak nak kita kena kerja bro. Contohlah macam aku kan, ada masa juga aku macam lagi-lagi hari Isnin kan, sebab Ahad kita cuti. So aku macam shit, hari ni kena kerja. Tapi aku disebabkan kucing aku yang kejut aku, suruh dia minta makan, and makanan dia masa tu like suddenly dah nak habis. Aku tak ada duit nak beli. Then no choice lah bro. This is life bro. This is life lah. Yeah. Tu memang kerja hakiki, lumrah kehidupan. Nak tak nak kau kena kerja. You not just a normal boy again lah. You just a man right now bro. Yeah bro. By the way aku ada nampak satu video sebenarnya yang kau ada buat video TikTok POV Ya bro. So kepada siapa-siapa yang tak follow lagi Mu Fazli, boleh follow TikTok Apa nama? Mu Fazli. Yeah. Mu Fazli itu actually short form untuk Muhammad lah. Muhammad. Actually Mu tu untuk Muhammad punya short form lah. Masa tu macam mana kau boleh terfikir nak buat POV punya video? Sebab aku tak rasa macam like bos suruh kau buat ke tak apa ada pun. Cuma kadang aku kerja dengan Afnan antara top sellernya kan. Dia rasa macam boleh jadi idola ni. Waktu tu kata Afnan kau memang idola. Kalau dulu Imam Kamil aku, sekarang aku Afnan lah. Baik tu aku cakap. Tapi after dia bagi tu aku idola, aku cakap Zul, actually kau jangan jadikan aku idola. Kau kena be yourself bro. Percaya dengan diri kau. You can do better. Sebab dulu kalau aku nak tahu, actually aku boleh kata Iman Kamil tu aku punya idola. Terpaksa jujur cakap, maaf cakap kalau ada korang yang trigger ke kan. Iman Kamil cakap. Tapi memang Iman Kamil tu aku punya idola. That's why aku tiru A to Z bro. Masa tu kalau aku nak tahu kan, aku tengok video Iman Kamil kan, dia sewa dekat ICT, dia videographer. Aku kena buat benda sama kan. Aku buat benda sama tu. Tengok sekarang sewa macam ni. Memang live macam Iman Kamil tu. Tapi at the end yang tiba-tiba like mesti korang semua tahu isu ni agak panas, yang dia tiba-tiba buat tattoo kan. Tapi actually side aku no judge lah. Aku no judge. Aku sebab pun tak judge juga. Sebab kalau kita judge guys, kita pun tak tahu kita punya pada masa akan datang kita macam mana, ataupun benda ni jadi dekat maybe orang terdekat kita, ataupun anak sendiri kita ke, kita tak tahu, who knows. So it's better tak perlu nak judge lah. Okay. So asyik aku je tanya, bila kau nak tanya pula So daripada engkau Afnan, aku pun ada soalan. Of course ada soalan banyak tu. So soalan aku Afnan, side kau macam mana kau counter balik kau punya rasa down hidup tu, and then kau terus kerja apa semua benda. Faham kan? Tapi actually aku ada satu cerita lah, yang this one bukan down masa luar pekerjaan, tapi this one bagi aku antara like ujian jadi a salesperson guys. Afnan bro. Masa tu maybe aku sebab still baru, aku still dalam tahun pertama, and then aku dapat satu customer ni, dia macam bukannya nak beli kamera, aku rasa dia nak cari pasal dengan aku rasa. That's crazy. This is crazy guys. Bahal bro. Tak masa tu aku memang tak boleh nak terima bro. Aku tak nak sebut lah dia apa ke, dia orang apa ke, mana ke apa, aku tak akan mention. Tapi dia orang datang by group 4 orang
Okay, 4 orang. Ni angkat puak ke apa? If you know, you know lah. If you know, you okay? know lah. Diorang datang 4 orang. So yeah, dia macam bila datang 4 orang ni korang faham-faham je lah So kamera yang dia nak beli sekian-sekian. And then aku pun return, okay aku letak kamera kan. Okay, aku bagi tu. So the total this one contoh lah 5,000, okay, 5,000. Lepas tu, bro, give me a best price lah. Aduh, okay. Ni. Masa tu dia dah WhatsApp tau. Dia dapat yang harga best price lah. Ini yang paling tak best ni, bro. Kita orang bukan apa. Kita orang rasa macam kalau dah dapat yang best price, kita orang dah tak boleh nak buat apa lagi, bro. Ataupun senang cerita, kalau contoh lah, actually aku okay je bagi best price. Sebab aku aku kan staff je. So aku bagi tu lah dekat bos aku kan. And then aku bagi tu ke staff aku, bos aku, ni customer minta best price. Okay, so dia bagi, okay, this one kasihlah 4950 ke 49 kan. Okay, so dah bagi 49. And then bro, 49 100 ringgit only off. Korang boleh imagine tak? Aku macam, dude, aku nak balik kerja ni. Ni dah pukul 6.55. Aku balik pukul 7 tau. Kita orang habis. Dia buat hal lah. Aduh. Kita ni kalau dah pukul 7 tu balik 7, kita memang dak lah. Okay, nak menjelas sikit Afnan kalau bila dia time dia nak balik, dia tak boleh cover muka dia, guys. Muka dia memang muka paling dia paling macam dia bagi senyuman dekat customer. Macam mana kita mana nak balik Memang staff-staff je yang tahu muka-muka Afnan memang. Tapi no worries guys. Actually kalau korang nampak muka aku like something wrong ke, sebenarnya aku okay dengan korang. Cuma aku tak boleh nak control. Aku tak boleh nak control. Aku tak tahu macam mana nak. Please senyum. Jangan buat muka pelik. Aduh. Tapi itulah, mungkin muscle memory ke apa ke, aku tak sure, yang out of control. Actually kalau tiba-tiba korang nampak dia ni sombong bila jumpa depan-depan. Tak, actually aku tak sombong. Tapi muka aku yang muka dia tak boleh cover. Expression tu memang tak boleh cover. So typical kalau orang yang dah kena Afnan, dia memang macam tu. Tapi by the way guys, kalau korang nak tahu, kalau korang nak cari kamera ke nak cari lens, korang boleh tengok dekat Google, just search Kel DSLR. And korang boleh tengok juga Google review, mostly banyak muka aku Afnan 5 stars. Good shout out to Afnan. Shout out to Disney. Tapi mana-mana staff dekat KL semua okey je sebenarnya. Kalau ada tak kena, boleh directly bagi tahu kot dekat staff kan. And then maybe kita orang boleh improve dari segi kalau service. Ada service lah. So far bagi aku rasa KLDSR antara okey one of the best lah. Tapi dari segi mungkin tak sempat nak layan tu normal lah. Sebab kadang hari Sabtu tu memang crowded dia tu, bro. Hari Sabtu customer datang, bang, boleh tak ajarkan? Aku cakap, sorry bro, nampak ni aku ada 5 customer yang tengah queue ni. Tapi it's okay, no worries. Aku bagi contact number, so nanti balik bro boleh WhatsApp. Of course. Tu cara kita sebab kadang kita nak puaskan hati semua orang tak boleh juga kan. Tapi kita cuba yang terbaik lah. Kita bagi lah. contact number. Kalau anything yang nak tanya, boleh je, free je. Kita orang memang open je kalau nak tanya apa-apa, anything about camera. So kepada siapa-siapa yang nak belikan kamera, tolonglah dengarlah podcast ni. Sebab podcast ni cerita kedai kita orang paling murah dekat Malaysia. Lagi-lagi kalau korang pernah masuk TikTok guys, kalau korang nak tahu TikTok harga paling best. Paling best punya guys. Gila weh. Korang nak tahu tak, ada something aku nak cerita benda ni. Tapi aku tak sure benda ni boleh cerita ke tak. Tak apa ke? Boleh dah. Confirm boleh cerita. Tapi tak apa lah. Aku bagi tu cerita sini habis sini kat podcast sini je. Podcast sini Mohon jangan pirate podcast ni. Okay, cerita dia macam ni. Kalau korang nak tahu, ada ni aku antara salah satu orang yang buat kerja ni lah.
Oi, bahaya kucing aku ni. Kerja aku, korang nak tahu tak, ada satu kerja yang aku kena buat, iaitu check price. Yeah. Korang nak tahu tak sampai check price ni apa? Okay, aku bagi tu. Aku cerita sikit lah. Check price ni actually just kita kena check harga Dengan saing-saingan kita. Pesaing everything kan. Pesaing. And benda ni daily tau. Korang nak tahu, daily punya check. Bukannya hari ni check, okay next month kita check balik, harga dia mahal, kita turunkan sikit. Macam tu. Bukan. Hari-hari guys. Every single day. And then after aku check price, Rasul datang, Mr. Afnan, ada offer-offer ke hari ni untuk Land Sigma? Lepas tu aku cakap, yes bro. Okay, tolong kasih list. Aku nak tengok dia punya report. Adakah betul kedai kita paling murah? Aku hantar, send kat dia, pap. Wow, thanks bro. So now aku dah boleh buat live. Gila weh, sampai macam tu sekali. Harga murah dekat KL DSLR. So tak percaya, korang boleh check lah. So kalau contoh kita pun boleh buat price matching jugalah. So kalau korang dapat harga yang murah lagi pada kedai kita, korang boleh tunjuk dekat kedai kita, bos kita ni dia pancang sikit, kedai lain jual mahal. Tapi jangan minta kat kita orang tau. Minta kat kita orang. Minta dekat nombor dia orang sendiri. Dekat KL DSLR. KL DSLR nombor. Kat KL sana DSLR korang nak nego sampai kalau jauh sangat tu, maaf cakap lah. Kita ni pun, saya pun kerja as pekerja saja. Kalau saya bos, memang saya bagi free je guys. Aku pun ada satu cerita aku ingat lagi yang boleh cerita yang isu. Tak apa kalau tak boleh cerita. Kalau cerita tu agak sensitif, kita cut je nanti. Kita cut je nanti kan. So aku ingat yang Afnan lah, yang pasal Telemcom. Pasal apa? Yang ada isu dengan customer kan dulu kan, yang telekonverter. Telekonverter? Telekonverter? Apa yang yang that one tu, Intercom bro. Intercom tu bro. That one sumpah lawak cerita that one bro. That one nak cerita pun tak boleh apa. maybe boleh lah. Dia tapi long story short, dia macam ni, Afnan, awak bagi barang rosak dekat saya ni. And then aku cakap, barang rosak? Abang baru beli semalam bang. Lepas tu dia kata, tapi ini adalah conversation lah, okay. Lepas tu dia kata, so macam mana barang mahal tapi barang kualiti rosak ni? Lepas tu aku cakap, tak apalah abang datanglah bawa. Lepas tu, saya kena pergi sana ni. Saya pula nak ke sana ni. Aduh. Aku macam, shit, here we go again. So kadang kita orang ada something yang out of our control tau. Kadang customer expect kita akan bertanggungjawab sepenuhnya dari segi kualiti barang rosak ke apa. Tak juga sebenarnya. It depends pada macam contoh, kalau nasib you tak luck, and then kita cuba give the best solution lah kan. Tapi tak adalah macam you guys seolah-olah nak menyalahkan kita orang pula. So that one is not nice thing lah. So mungkin sebelum tu dia ada buat salah kan. Mungkin aku tak sure lah, tapi lepas conversation tu aku cakap macam ni dia, bro, saya ni just pekerja je. Kalau awak nak blame saya, awak datang, kita solve the problem. That's all. Solve the problem. Let's say kalau barang tu problem, kita yang tahu warranty. Let's say kalau barang tu rosak, kita akan tahu warranty untuk replacement maybe. Tapi dia tak datang, dia belum datang, dia dah blame dulu bro. So tu aku macam, ini yang tak syok ni kan. Macam contoh benda tu tak ada polisi one to one exchange. Macam contoh dia kena pergi repair. So dia macam dia tergesa-gesa, lepas tu dia salahkan, I ada job hari Rabu ni macam mana kan. So macam kita pula kena fikir macam mana. Kita boleh fikir, kita boleh bagi solution terus. Tapi kan. janganlah nak kata barang awak ni barai tu. Itu yang tak best tu. Tapi guess what guys, dia datang, aku check, tak rosak. Barang tu tak rosak. Guys. Barang tu cuma salah setting. Aku try. Dia bang, sedap je bunyi, elok je. Sedap je, elok je bunyi. Tadi kat rumah bunyi lain. Alah pula dah. Pula kat rumah lain, kedai lain pula. Aduh. Tu kelakar agak. Itulah cerita macam-macam ragau. Macam-macam ragau lah orang ni. Okay.
Alright guys, by the way kita punya podcast pun maybe sampai sini saja. Sampai Tapi sini saja. kalau korang nak next podcast, korang boleh komen. Maybe kita boleh sambung Boleh untuk lagi. part 2 guys. Part 2 kita borak pasal Maybe pasal benda scary ke? Yeah, scary. Ataupun benda yang kau pernah buat benda paling gila-gila ke? Kau ingat KLDSA tak ada hantu ke? Wait bro. Ini aku cerita ni kat sini je tau. Maybe aku tak sure kau percaya ke tak. KL DSLR masa tu aku tutup pintu dekat third floor tau. Uyo. Ni sorry, pukul 7 maghrib. second floor. Yes, maghrib pukul 7. Waktu maghrib guys. Waktu maghrib. Masa tu kan aku macam biasa like ambil kunci, tutup lampu, tutup aircon, and then aku turun. Tapi masa aku tutup pintu, okay, kedegang. Sebelum aku tutup pintu tu, aku ada bunyi tapak kaki Uyo. dekat pantry. Masa tu bulu roma aku naik guys. Ni nampak ni naik ni. Naik ni. Weh naik. Ini dia ni. Bro. This is crazy guys. Bulu roma naik dah member ni nak terkencang. Lepas tu aku macam what the fuck kan. Asal ada bunyi orang kat pantry. Padahal aku dah tarik pintu. Aku dah check tak ada orang. And then aku tarik grill. Lepas tu aku ada dengar bunyi. Ini second floor tapi aku dengar bunyi something dekat third floor pula. Uyo. Third floor tu kalau ikutkan tu rooftop kan. Bukan rooftop. Uish. Memang ada satu level third floor. Tapi tak ada orang, tak ada barang, pintu kunci. And third floor ni kalau aku pernah masuk, barang berselerak gila. Ini memang scary lah. Ini kalau nak tahu ni korang kena komen lah. Kalau aku Kita nak tahu buat ni part two memang lah. kena tunggu part 2 lah. Memang kena tunggu part 2 lah. Ya. Okay guys, so sampai sini sahaja kita punya podcast. By the way, thank you juga dekat AA Studio untuk sponsor kita punya podcast hari ni. Alright, and thank you, shout out to KL DSLR untuk kita punya kamera juga. Kamera. Ya, and kita punya lighting juga. InsyaAllah nanti kita akan tambah lagi lighting yang A good lighting lah untuk improve kita punya quality video podcast kita. And maybe who knows kita dapat sponsored by Rode ke kan? Ya baik tu. Itu pun Okay. nice, Okay Rode. So mungkin hopefully you nak guys sponsor. boleh dengar. Ataupun Shirui. Surui. If not mistaken Surui lah nama dia. Kalau nak podcast, kalau nak sponsor, boleh email kat nombor bawah juga. Yeah, let's go. Yes, go. Okay guys, so sampai sini saja video kita. Thank you so much and see you guys for the next podcast. Let's go. Ciao.